Ini tawaran diterima penduduk flat jika setuju pembaharuan semula. Akta Pembaharuan Semula Bandar PSB adalah salah satu usaha berterusan dari kerajaan bagi menyediakan model perumahan yang bermaruah dan sesuai diduduki oleh orang ramai. Kerajaan telah memberi jaminan akta ini tidak akan menafikan hak atau mengubah peratusan pemilikan Bumiputera di sesuatu kawasan. Rundingan bersama pemaju dan penduduk juga dijalankan seadil yang mungkin. Namun, ramai tidak tahu apakah yang akan diperolehi oleh penduduk flat yang bersetuju dengan pembaharuan semula kediaman mereka. Jom Channel akan senaraikan tawaran-tawaran yang disediakan. Antaranya, yang pertama, pemaju akan menanggung kesemua kos guaman, caj pindah milik unit rumah gantian baharu dan kos penyelenggaraan selama 3 tahun. Yang kedua, pemilik yang menduduki unit rumah sedia ada akan mendapatkan dana kos perpindahan berjumlah RM6,000. Selain itu, terdapat juga 3 pilihan diberi kepada 148 pemilik flat sedia ada. Antara pilihan yang ada ialah sekiranya pemilik menanggung sendiri segala kos sewaan unit rumah sewaan sementara selama 48 bulan, pemilik akan mendapat unit rumah gantian baru berkeluasan 1,000 kaki persegi dengan anggaran nilai rumah berjumlah RM520,000. Jika pemilik berkongsi kos sewaan unit rumah sewaan sementara bersama pemaju, iaitu pemaju membayar sebanyak RM800 sebulan selama 48 bulan, pemilik akan mendapat unit rumah baru berkeluasan 900 kaki persegi. Namun, sekiranya pemilik menolak unit rumah baru, mereka akan menerima gantian wang tunai sebanyak RM200,000. Sehubungan dengan itu, Ahli Parlimen Bentong Yang Syafura Osman berkata, tawaran-tawaran yang diberikan ini adalah munasabah dan mengambil kira kebajikan penduduk. Beliau yakin pihak kerajaan juga sedang meneliti kaedah terbaik bagi memastikan kadar yuran penyelenggaraan untuk unit baru kelak adalah berpatutan serta mempunyai mekanisme yang lestari dalam membiayai kos penyelenggaraan bangunan baru itu kelak. Pada masa yang sama, beliau turut menegur tindakan beberapa pihak yang sanggup menuduh bahawa akta ini ingin mengusir pendudukan orang Melayu di kawasan bandar. Ini adalah tuduhan jahat yang tidak berlandaskan fakta. Malah hanya akan menyebabkan golongan miskin bandar berterusan terperangkap di dalam kawasan perumahan yang tidak selamat, usang dan membahayakan masa depan penduduk, khususnya anak-anak mereka. Kerajaan telah menyatakan bahawa status tanah tidak berubah jika tanah itu ialah Rizab Melayu, ianya kekal sebagai Rizab Melayu. Jika pajakan 99 tahun, ia juga akan kekal begitu, dan sekiranya statusnya ialah pegangan bebas freehold, maka statusnya tetap sama, tiada isu perkauman di sini. Akhir kata, saya menyeru kepada semua untuk berlapang dada, membaca dan mengkaji akta ini, memberi pendapat yang sewajarnya serta mengelakkan persepsi yang negatif, katanya di petik Harapan Daily. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sekali lagi menegaskan bahawa Akta Pembaharuan Semula Bandar PSB tidak akan menafikan hak atau mengubah peratusan pemilikan Bumiputera di sesuatu kawasan. Setiausaha Akhbar Kanan kepada Perdana Menteri Tunku Nashul Abaidah berkata, dakwaan undang-undang tersebut akan meminggirkan masyarakat Melayu Bumiputera adalah tidak berasas. Undang-undang PSB yang akan dibawa ke Parlimen kelak tidak akan memaksa mana-mana pemilik rumah atau tanah untuk diusir, termasuklah mengubah peratusan pemilikan Bumiputera di mana-mana kawasan, katanya pada 10 Mac lalu. Menurut Tunku Nashul lagi, matlamat utama akta berkenaan adalah untuk meningkatkan kualiti hidup masyarakat bandar termasuk kaum Melayu dengan memastikan pembangunan lebih teratur dan mampan. Syabas dan tahniah Kerajaan Madani. Terima kasih kepada Anwar Ibrahim dan para jemaah menteri yang bertungkus lumus menjalankan tugasan dan bekerja dengan penuh tanggungjawab
demi rakyat dan negara tercinta. Jom Channel berharap semoga semua rakyat, terutamanya penduduk flat yang terlibat, akan meneliti segala fakta mengenai Akta PSB sebelum membuat sebarang keputusan. Jangan dipedulikan dengan puak yang hanya akan memutarkan fakta yang jelas dan cuba meracun fikiran kalian dengan adu domba dan fitnah yang tidak berasas. Kini, semua pilihan terletak di tangan kalian. Buatlah pilihan dan keputusan yang bijak demi masa depan yang lebih baik bersama. Ingat, rakyat sentiasa memerhati.